nak tarik dia untuk membeli lah. Okey. You boleh tapis dekat sini sampai soalan ni. Okey Kak, ada apa lagi soalan? Ada apa soalan lagi tak? Dia pun cakap tak ada. Okey. Macam ni Kak. Apa yang Ika faham, kalau call ni, kalau call. Apa yang Ika faham dalam perbualan kita, akak berminat dengan rawatan 3 bulan lah kan. Rawatan paling besar. Saya tak pasti Pak Yu macam mana Rawatan 3 bulan lah kan. Tunggu dia respon apa. Dia cakap, ya betul. Kalau cakap ya betul, okey akak macam ni. Kejap lagi, nanti kita habis call ni, Ika akan WhatsApp akak minta detail nama, alamat ataupun akak. Lepas tu Ika akan hantarkan nombor akaun bank untuk akak. Boleh? Dia cakap boleh je. Awak rasa macam ni pula dia. Akak prefer CIMB atau Maybank. Sebab apa saya macam tu? Sebab kalau dia boleh jawab CIMB ataupun Maybank, yang pastinya dia memang berminat gila dah untuk membeli sebab dia boleh tahu CIMB ke Maybank yang dia ada duit. Okey? Gaji masuk CIMB ke Maybank, dia boleh tahu dah. Okey, katakanlah situasi kedua, akak ada masalah lagi tak? Tak ada dah. Apa yang Ika faham, based on perbualan kita ni, akak berminat dalam 3 bulan lah kan? Tak. Akak nak bincang dengan husband dulu. Barulah awak tanya dia balik, akak, kenapa akak nak bincang dengan husband? Tak ada soalan kita tadi. Okey. Kalau cakap, nantilah akak fikir dulu. Awak kan tanya dia, akak kenapa akak, boleh tak Ika tahu kenapa akak nak fikir dulu? Adakah Ika jelaskan ni tak betul-betul clear ke macam mana? Tanya dia balik, kenapa nak fikir dulu? Okey, ataupun dia kak berminat dengan sebotol. Oh ya kakak, kenapa akak tak berminat untuk yang rawatan 3 bulan? Dia pun cakap, oh sebab masalah kewangan sebagainya. Boleh kak, tak ada masalah. Cuma, Ika cakap jujur lah dengan akak. Kes sakit akak ni, rawatan 1 botol tak mencukupi tau kak. Ika takut nanti akak kena beli lagi bulan depan sekali. Mahal lah jadi. Jadi, apa yang Ika bersarankan kepada akak, apa kata akak ambil terus rawatan ni? Tapi kalau akak tak duit, tak apa tau. Dia cakap, tak apalah, akak nak yang sebotol je tu. Okey kak, tak apa. Barulah kita pergi, tak apa. Kalau cakap, oh ya ke itulah, jimat pula kan, banyak pula jimat. 160 jimat kat situ kalau 3 bulan terus. Nantilah akak rasa macam nak beli yang 3 bulan lah. Cuma nak bincang dengan husband, nak minta duit dengan husband ke, nak pinjam duit kawan ke, dia akan ada alasan ataupun reason bagi you lepas tu. Barulah you pergi kepada Pak Qazi betul. Lepas tu, lepas habis call, WhatsApp, bagi detail, bagi nombor akaun, bagi detail, bagi account number. Okey.